Dia ada kiraan dinar. Di Malaysia kita pakai gram. Dulu dinar. Lepas tu dia ada lagi. Kalau international tuan-puan, dia pakai troy ounce. Troy ounce. Cuba saya tengok harga tuan-puan. Kalau harga emas dunia ni, cuba tengok dia pakai apa. Saya nak tunjuk kat tuan-puan. Ni tengok ni. Okey. Ni harga emas dunia ni, kalau harga yang tuan-puan tengok ni ringgit. Ni. Ni graf. Ni graf harga emas 60 hari. Ni. Ringgit MYR. Nampak ke tak ni per ounce. Ni. MYR per ounce. Ni harga ni semua ounce ni tuan-tuan. Troy ounce. Satu troy ounce ni berat dia 31.1 gram. Jadi gold trading, international gold trading, dia tak pakai gram. Berapa harga per gram tak pakai. Kat Malaysia je pakai gram. Dia pakai ounce. Okay. Ada yang pakai tile. Ada yang rial berat. Macam-macam ukuran dia. Jadi dinar ni pun samalah. Okay. Ukuran berat. Okay. Dari sudut fizikal dia beza dia bulat dengan ni lah. Bulat dan petak je lah. Ni je beza dia. Tapi potensi kenaikan harga emas sama 999. Ni tengok 99.9. Harga per gram pun sama. Beza bentuk ni lah. Okay. Cuma bagi kalau nak kahwin tu, selalunya orang tak pakai aku terima nikahnya dengan 100 gram emas tu, tak ada lagi lah. Saya tak pernah dengar lah. Biasa akan ambil dinar lah. Aku terima nikahnya dengan mas kahwin 10 dinar emas. Sedap sikit lah dengar. Macam tu je lah. Okay. Itu beza lah gold bar dinar. Bagi tuan-puan nak tahu mana lagi bagus lah. Pada saya sebenarnya sama je. Okay. Suka bulat ambil dinar. Suka yang petak macam ni ambil gold bar. Okay.